tahun dalam bidang ni, apa yang dia orang boleh terima, kita bagi tahu apa yang dia orang boleh jalan. Kita pun fahamlah sedikit zaman sekarang ni bagaimana caranya, tetapi perkaranya tetap sama. Kita mendengar apa-apa memang kita guna telinga, tapi kita bawa diri kita melalui hati kita. Kalau hati kita tak mau, tak bersungguh, tak akan bergerak kita ke mana-mana, guys. Kan? Zex, apa khabar? Okey, saya nak ria-ria ni, guys. Okey, so ini saya tunjuk contoh lah. Nanti konten, ini dalam konten. So sambil-sambil saya tunjuk gini, saya akan mute sikit lah, solo-solo sikit, nak tunjuk dalam konten YT nanti. Ini bukan AI, ini betul-betul, ini bukan cubaan. Okey, ini betul-betul bukan cubaan. Okey, tandanya kasih, guys. Layan. Sedarilah Munan, kau tetap ada dalam ingatanku. Sakit mata duk tengok banyak sangat mixing apa, dia jauh-jauh dia punya tu kan. Yang seakan difikiran ternyata palsu, yang mengikat kalbumu. Dengan pasrah berjanji pada hakikat kasih yang tanda kasihnya berpadu, tanda kasih restu, rindumu, cinta kita layan ni macam orang Melayu santai-santai main. Kalau kita tak lebih-lebih Mak Saleh tak boleh lagu ni. Kita nak bagi lenggok tu pop Melayu sikit. Layan, guys, layan je, layan santai. Terima kasih. Jangan sesat-sesat lagi ya, jalan kat sini je. Lost boy. Kau tetap ada dalam ingatanku. Sayang, biarlah melayang seakan difikiran ternyata palsu, yang mengikat kalbumu. Adillah dengan pasrah berjanji pada hakikat kasih yang sebenar. Rindumu, cintamu hanyalah kepadaku. Hayalan kasihku, jangan terus merindu. Cintamu, cintaku, tiada ku memiliki. Hanya jalan bertemu untuk kau kembali. Rindumu,
Okey lah guys, itulah dia tandanya kasih. Amboi, saya nak tunjuk korang mixing track pun sebenarnya nak tunjuk mixing tracks tu pun orang kena pandai susun kan, supaya buka cantik je, buka ni line first kan, first 5 channel ni apa kan. Saya tak ada certain mixing track yang saya buka tu saya dah buat. So ada folder kan, kalau backing vocal tu satu je check, okey. Kalau gitar ke left right ke panning ke bagai kan satu tempat, horns ke macam kalau korang korang arrange orchestra tu poning kau nak buat kan kalau banyak kan. Tapi kalau dah biasa tu lain lah kan. Zaman saya guna Cakewalk 5 dulu, siap ada template kan. Tapi zaman tu kita pakai synthesizer kat luar, kita just tekan playback MIDI, dia keluar kat keyboard sound, lepas tu kita record balik guna audio. Itu kira canggih sangat tu kan. Tak apalah guys, kita bukannya pandai sangat guys. Apa yang bolehlah kita hasilkan, alhamdulillah. Ni lah dia tandanya kasih. Saya tak terfikir pun lagu ni banyak track, sebab rupanya banyak juga sebenarnya. It's quite complicated, tetapi lagu ni saya tak mengcomplicated sangat, because simple. Bila dah jalan je, alhamdulillah cepat habis. Nak kita rekod tu dekat setahun barulah boleh rekod, rakam habis kan. Okey, ini satu lagu kita dah riak-ria. Kalau korang dengar pun lagu ni kan, saya terlampau happy rasa-rasa tu kan. Kenapa kan? Saya bukan terror sangat main piano tu. Saya main piano tu kan live, saya tak ni kan. Tapi saya rasa enjoy lah. Singer, songwriter dan musician lah orang kata kan. Kita suka Latin. Saya memang suka salsa, saya suka Latin, saya suka funk. Kalau ada yang ustaz dandut yang ni, kalau aku dah betul-betul inflow in the zone kan, lain macam kan. Tapi itulah perkara-perkara yang kita minat tu, itulah bawa kita jauh ke depan Walaupun tidak adalah orang kita nilai diri, kita menganggap nilai harga tu sebagai nilai kita, karya kita tidak. Kepuasan kita dia pun kita nak balik pada Allah jugalah sekali. Tak apalah, ini Allah punya. Bila Allah bagi aku mampu buat ini, aku buatlah. Kalau tak mampu, itu Allah punya. Sampai bila-bila, setiap masa pun kan. Cuma kita rasa dihargai kasih sayang tu lah nombor satu kita dapat rasakan, dan orang lain dapat rasakan kan. Betul kan? Well, saya tidak riak-ria dah ni. Okey, tak apa. Kita kena riak-ria sekali lagi. Kita kena riak-ria. Kita buka